teringat ke dia tu ada insiden, ada sedikit kemelut lah. Masa tu banjir dekat Terengganu. Hmm, Lepas tu I think he was away with betul. dia punya team dia on official visit somewhere, and then orang semua kecoh lah, tak balik, MD Ya, tak dia tengah balik semua. bercuti masa tu. Lepas tu I tengok lah dia punya jawapan dan what actually happened, Hmm. and then I boleh terima. And then I pun Oh, macam menarik. okay, I suka. Dia tak melenting. Mungkin daripada situ pun tindakan dia tak very provokatif dan agresif. Pada saya Dr. Sam ni dia agak kompos, dia agak berhati-hati dalam membuat tindakan dan dia bercakap. I think that one baguslah dia ada saya tak tahu dia secara Hmm. peribadi sama ada dia tegas ke dia Hmm. dia kelakar ke, I'm not pretty sure, tak pernah jumpa. Hmm. Tapi kadang-kadang bila kita ternampak dia dia hati tu macam suka. Hmm. Hmm. Dalam Hmm. ramai-ramai Hmm. tu suka dia. And then Hmm. I rasa lah kalau dia jadi pemimpin